Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah dan saya Nelly. Selamat datang ke podcast kami. Hari ini kami akan membincangkan isu pengaruh gadget dalam kalangan pelajar berdasarkan program dan kajian yang telah kami jalankan di Sekolah Kebahasaan Seri Rejosari. Betul tu. Kajian ini dijalankan melalui pemerhatian dan juga penglibatan secara langsung kami dalam mengendalikan program bersama murid-murid di sekolah tersebut. Melalui podcast ini juga, kami akan berkongsi pengalaman dari lensa unit masing-masing, isu pengaruh gadget yang ditemui serta mengaitkannya dengan teori sosiologi pendidikan. Sebelum kita mulakan pada hari ini, kita akan menjemput para panel kita. Okay, jadi saya dengar ada 4 wakil daripada unit program tersebut. Betul tu Naili, kita hanya ambil 4 wakil, tapi kita ada mempunyai 3 unit, iaitu unit protokol, unit makanan dan unit aktiviti. Apa-apa pun, kita perlulah mempersilakan mereka. So, para panel kita dipersilakan. Nampaknya panel-panel kita happy dapat datang ke podcast kami. Terima kasih kami ucapkan. Sebelum kami teruskan, boleh ke setiap panel memperkenalkan diri dan daripada unit mana korang untuk program tersebut? Boleh? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Wan Ani Zikri bin Wan Yusri. Saya ditugaskan dari unit protokol. Baik, saya pula nama saya Luqman Abdul Hakim dan saya dari unit aktiviti. Nama saya Adam Irfan. Kamu semua boleh panggil saya Adam lah. Saya daripada AJK Aktiviti juga sama dengan Luqman. Dan seterusnya saya bagi ke kawan saya. Okay, nama saya Ni'mat Anaf. Boleh panggil Anaf. Saya wakil daripada unit makanan. Okey, jadi kat sini kita ada Ani, Luqman, Adam dan juga Anaf. Okey, semua dah sedia ke untuk podcast kita hari ini? Boleh saya mulakannya? Okey, jadi baiklah. Saya nak mulakan dengan unit protokol boleh? Boleh. Okey, jadi saya dimaklumkan bahawa tugas unit protokol ni dia bermula seawal jam 7.30 pagi untuk pengurusan murid di tapak perhimpunan. Jadi boleh tak ceritakan sikit suasana masa itu dan ada tak pengaruh gadget yang awak perasan? Okey, terima kasihlah kepada hos yang dikasihi dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, masa apa yang saya dapati pada masa itu adalah pada pembahagian kumpulan. Masa itu ada 140 orang pelajar yang mendaftar. Jadi kami membahagikan kumpulan tersebut kepada 12 orang untuk kesesuaian 12 kumpulan untuk kesesuaian aktiviti dan apa yang kami telah rancang lah. Okey, daripada situ apa yang saya sukar untuk nak gambarkan adalah tentang bagaimana cara kawalan kelas ataupun cara nak bagi murid ni, walaupun kita tahu sometimes budak ni dia kadang tidak berdisiplin ataupun bising, tapi itu memang hakikat diorang. Tapi kadang-kadang benda ni kalau tak dikontrol pun susah juga. Tapi apa yang saya perasan, macam mana saya nak kontrol di dalam dewan tu, kelas tu,
pasang lagu ke dekat skrin TV. Masa dekat pembagian kumpulan tu, depan tu dia ada skrin TV kan. So dekat situ saya AJK Technical lah menayangkan. So kat situ budak-budak dia macam terlalu behave, tarik perhatian lah. So kat situ saya dah nampak lah pengaruh gadget dalam aktiviti seharian kehidupan di sekolah tu lah. Oh, kiranya gadget ni membentuk cara mereka lah berkomunikasi sejak awal lagi. Ya. Kiranya kalau macam untuk unit aktiviti, macam mana korang kawal slot utama ni, macam mengawal keadaan pelajar dengan lebih, orang kata, lebih terkawal lah. Okey, untuk unit aktiviti pula daripada kami nampak pengaruh gadget ni ada kesan positif dan negatif dia lah. Okey, contohnya masa slot dekat makmal komputer untuk aktiviti mencipta logo menggunakan Canva tu, ada satu slot kita orang minta budak-budak ni, pelajar-pelajar ni untuk buat logo lah dekat dalam Canva. Okay, so murid-murid ni sangat advance lah dan cepat untuk menangkap cara nak guna Canva tu sendiri. Canva yang kita semua gunakan kita tu. semua guna ni. Wah, menarik. Walaupun kita semua selalu guna, tapi untuk pelajar-pelajar ni ada yang masih baru nak kenal. Okay, so ada setengah murid ni dia dah advance lah dan cepat tangkap lah cara nak guna Canva ni. Mungkin dia orang pernah guna laptop sebelum ni, ataupun dia orang memang pernah guna Canva sebelum ni. Ada dua ni lah. Okay, so macam mana kami nampak yang dia orang ni advance adalah sebab mereka ni kami nampak lah benda tu. Sebab mereka ni dah biasa lah dekat interface gadget dekat rumah macam tu. Faham tak? Okay, so tapi negatifnya bila masuk slot fizikal macam bina rak kasut, sebahagian murid nampak macam kurang sabar dan cepat mengeluh. Mereka macam dah terbiasa dengan kepantasan dunia digital di mana mereka semua benda dapat hasil dengan satu klik saja. Faham tak? Contohnya dekat Canva tu kita nak bina logo tu, kita tekan-tekan je lah. Tapi dekat untuk contoh aktiviti fizikal yang macam bina rak kasut tu, dia orang macam terlalu nak cepat lah. Oh, yelah macam kalau Canva kita nak hias semua ada kat dalam tu, stiker apa. Tapi kalau rak kasut tu macam nak cari mana stiker apa tu. Betul. So itu saja daripada saya. Okay, agak terperinci je cara unit aktiviti menerangkan. Okay, jadi seterusnya saya nak beralih kepada unit makanan. Okay, jadi untuk unit ni saya dimaklumkan sangat penting sebab korang jaga waktu rehat, waktu makan murid. Jadi ada tak pengaruh gadget ni sampai ke meja makan dekat kantin tu? Okay, untuk unit makanan lah. Masa di sekolah tersebut di SK Seri Rayusari, pada pukul 10 tu kita orang buat benda rest kejap. Jom pelajar-pelajar ni pergi ke kantin, beli makanan dan duduk ikut kumpulan masing-masing lah. Jadi setiap kumpulan tu mesti ada 2 orang fesi untuk memantau ada orang macam mana dia orang makan dengan sempurna ke, ada pergi main-main ke mana-mana lah. Okay, untuk kendalikan tata cara ni, isu sosiologi yang paling jelas adalah distract eating. Distract eating ni macam contoh atau makan sambil leka. Contohnya kalau pelajar di rumah, diorang ni majoriti makan makan sambil menonton cerita dekat phone ke, dekat TV ke. Jadi kesannya di sekolah ada murid yang hilang fokus lah masa beratur. Jadi diorang ni lambat makan. Dia macam boleh dikatakan dia orang lambat lah. Macam slow lah dia orang punya pergerakan apa tu. Jadi kalau diorang tengok kat sekolah tu, ada pelajar ni macam dah laju ni macam mestilah parent tu dah tak nak kasih screen time terlampau lama. Jadi ada setengah ni macam terlampau lambat, macam muka ni bela tengok sesuatu. Macam ke dia tunggu macam kat rumah kan tengok sambil makan. Dia tunggulah macam cerita tu. Sebab itulah dalam simulasi tersebut kami latih semula mereka untuk beratur, untuk makan dengan betul, makan bersama-sama. Kita start dengan doa dulu bersama-sama, makan bersama-sama. Dan akhir sekali kita letak bekas tu tempat yang betul lah, basuh tangan apa semua. Itu je daripada saya. Okay, terima kasih Anaf, wakil daripada unit makanan.
Jadi bila kita bincangkan isu ni dalam konteks pendidikan di Malaysia, benda ni sebenarnya dia berkait rapat dengan isu jurang digital, iaitu digital divide. Boleh tak unit aktiviti ulas sikit berdasarkan situasi di makmal komputer hari tu? Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diajukan. Baik, seperti yang mana yang kita sudah maklum, isu jurang digital ni sangatlah nyata. So, contohnya yang berlaku di makmal komputer SK Seri Rojasari, kita ada kekangan logistik iaitu hanya 21 laptop dan 5 buah PC sahaja. Okay. Ini disebabkan peranti tak mencukupi untuk 140 orang murid. Kami terpaksa membahagikan aktiviti secara penggiliran antara batch 1 dan batch 2. Dan juga kami terpaksa pantau setiap kumpulan dengan ketat supaya tidak wujudnya free rider antara kumpulan tersebut. Pelajar juga ada yang mempunyai gadget sendiri di rumah, cenderung untuk mendominasikan komputer sebagaimana yang kami nampak. Manakala pelajar daripada keluarga B40 yang kurang akses gadget rupa-rupanya agak kekok dan takut nak pegang tertikus dan juga komputer itu tersendiri. Apa tu Cik Adam? Tertikus Saya jarang dengar ketika ada tikus mouse. Kayaknya apa yang Luqman kata tu betul lah. Gadget ni bukan sekadar isu hiburan lah. Bukan buat dia orang leka tertentu. Tapi dia orang agak bagi efek lah dekat student yang macam dia tengok macam oh kawan saya kaya macam ada phone apa. So ni macam bagi jurang lah antara dia orang. So untuk Anaf pula, adakah isu ini membuatkan kesan lah kepada pengurusan murid sewaktu dia orang makan ke apa, macam kesan yang mendalam lah nampak yang kata perbezaan tu? Okey, bagi saya teknologi digital ni dalam pendidikan sangat bagus. Tapi ia tidak boleh menggantikan pendidikan fasiah dan sosial secara bersemuka. Walaupun model pembelajaran sekarang banyak beralih kepada digital, nilai-nilai kemanusiaan, kerjasama, membersihkan tempat makan dan adab menghormati kawan-kawan tetap perlu diajar secara praktikal. Bukan secara teori sahaja di dalam skrin telefon semata-mata. Okay. Jadi macam tadi dah sebut teori kan. So untuk SK Seri Rojasari ni kan dianalisis menggunakan teori interaksionis. Jadi boleh tak saya tahu kenapa teori ni paling sesuai untuk menerangkan situasi pengaruh gadget ni? Okey. Sebelum saya nak kupas lebih lanjut, saya nak macam bagi mukadimah sikit lah tentang interaksionis ni. Interaksionis ni adalah berkaitan dengan interaksi lah, ataupun kita lebih singkatnya kita panggil persekitaran. Okey. Dalam kes ni persekitaran kita adalah tentang gadget lah, dan menjadi simbol status sosial dalam kalangan murid lah. Bermakna murid yang tahu pakai gadget atau tahu trending terkini, dia nampaklah lebih gah dan mendapat orang kata perhatian yang lebih tinggi lah berbanding dengan kawan dia apa semua tu. Maksudnya kalau kita panggil dalam bahasa Inggerisnya attention seeker lah orang kata. Wallahu alam lagi lah setakat ni. Tapi benda-benda ni lah yang macam kaitan dia lah dengan interaksi. Itu saja. Ada apa-apa tambahan daripada unit-unit lain? Saya ada nak tambah sikit. Teori ni melihat kepada proses peniruan tau. So apa yang murid-murid ni tonton di skrin gadget, itulah benda yang sama dia akan buat. Sama ada cara bercakap, gaya bahasa ataupun tingkah laku. So benda ni memang efek lah. Apa-apa yang dia tengok dekat skrin TikTok kan, TikTok ke apa, sekarang ni memang TikTok lah. Dia akan ikut lah. Yang masuk tadi adalah trend TikTok Trend kan TikTok sebenarnya. tu, betul. Kayaknya Benda-benda macam tu lah. jugalah. Ya. Dia mudah terpengaruh lah. Kita pun mudah terpengaruh kan. Apatah lagi budak-budak ni. Sebab budak-budak ni dia punya brain root tu lagi tinggi lah. Maksudnya kalau ada term-term baru,
dia akan jadi satu sekolah tu akan guna lah. Contohnya Seat 7 kan. Benda-benda macam tu. Ianya ni macam mengalami kesusahan untuk cikgu matematik nak mengajar kan? Ya, betul. Ia mempengaruhi juga lah serba sedikit. Okay, jika kandungan yang dituntut tu negatif, maka interaksi sosial dia orang pun akan negatif lah. Macam tu. Contoh dia tengok ada perbualan dekat TikTok yang tak baik kan. So dia pun akan terikut lah dengan cara bercakap ke. Contoh dia cakap dengan kasar-kasar kan. Jadi dia pun daripada seorang yang lembut, dia tiba jadi kasar sebab dia terpengaruh dengan gadget. Adakah contoh yang Contoh kasar. trending sekarang kan? Trend sekarang saya tak tahu lah. Tapi kalau dulu banyak orang tengok apa Juvana lah apa semua kat gangster. Jadi dia orang terikut-ikut lah dengan benda-benda tu. Kalau Contoh dulu. satu ayat. Contoh Apa? Gua sengat. Gua sengat. Dulang si lu mati lah apa semua tu. Macam tu lah. Jadi benda tu kan tak baik kan. Kita bawa-bawa sampai ke sekolah Sampai ke lah. sekolah, betul. Kadang-kadang sampai tahap yang lebih teruk, sampai cikgu pun dia dah buat cakap tak elok lah. Kalau dengan kawan-kawan tu boleh consider je lah. Tapi still tak elok. Macam tu. Itu lah sikit daripada saya. Kini saya ada dapati yang program ni dijalankan dari pagi sampai ke tengah hari lah. Kini macam dengar tadi pun beberapa slot, ada 3 yang slot yang telah dilakukan bersama pelajar. Jadi orang kata selepas program ni selesai, apakah refleksi terbesar lah yang korang dapat sepanjang menjalankan program tersebut? Okey lah. Untuk saya unit protokol ni benda yang keutamaan bagi unit saya adalah tentang disiplin lah dan juga pengurusan masa. Tapi benda ni pun saya sedar yang disiplin murid zaman sekarang ni dia memerlukan disiplin yang tinggi dan juga murid sekarang ni dia memang memerlukan kreativiti yang tinggi lah berdasarkan demand-demand yang sekarang yang ada lah. Kita tak boleh lagi lah nak samakan ataupun gunakan pendekatan dengan cara-cara yang tradisional, bermaksud memakai buku, memakai nota-nota gajah ke ataupun nota-nota sticky note ke. Benda tu sekarang kita lebih banyak kepada digitalize ataupun kita panggil digital lah. So tapi kita pun kena faham juga yang psikologi mereka dah terbiasa dengan stimulasi digital yang pantas lah. Bermaksud mereka memang susah. Kalau kita bagi cara yang tradisional, mereka memang susah nak adapt lah dengan benda tu lah ataupun nak biasakan. So sebab tu sekarang kalau perasan ramai jugalah cikgu-cikgu bila nak berurusan dengan pelajar, dia memang kadang-kadang dalam setiap hari tu mesti kena pakai gadget. Sebab itu memang dah keperluan mereka untuk zaman sekarang. Tak berbanding macam kita lah yang dulu hanya cakap for mulut tu mulut kan. Okay, so seterusnya bagi unit aktiviti, pengajaran terbesar yang kita perlu adalah kita perlu bijak mengimbangi antara aktiviti teknologi dan juga aktiviti fizikal. Seperti yang kita telah jalankan, aktiviti teknologi adalah seperti Canva dan juga aktiviti fizikal adalah seperti membina rak buku dan juga permainan tradisional iaitu pat-pat siku lipat. Kesimpulannya, bagi unit aktiviti, kedua-duanya sangat penting untuk perkembangan holistik murid pelajar. Saya setuju dengan Uman. Tapi ada sikit ni lah, aktiviti tu. Tak ada apa. Saya rasa yang aktiviti tu kita gantikan dengan sambungan ayat, betul tak? Betul, kita ganti dengan sambungan ayat. Macam kurang sikit. Dengan rak tu kita bina rak buku. Rak buku, rak kasut. Betul. Rak kasut. Tapi kalau ikut aktiviti asal memang kita guna. Sebab rasanya hari tu hujan Ada ke beberapa apa. Betul, ada beberapa perangan lah. Betul. Okey, untuk last unit kita. Makanan kita. Okay, bagi unit makanan, bagi pengalamannya membuka mata saya bahawa adab dan kebersihan bermula daripada amalan harian di sekolah. Ini guru-guru perlu sentiasa konsisten membentuk tabiat yang baik agar pelajar-pelajar ni tidak hanyut dengan sikap panggil individualistik, sikap individual yang dibawa daripada rumah ke sekolah.
Ini kesan kepada ketaksuban terhadap gadget yang diorang guna pada seharian diorang hidup. Itu je. Saya rasa macam cukup menarik lah. Aktiviti dia orang Canva macam wow. Sangat lain dengan pada Lain kita, lah. zaman kita dulu. Kita dulu agak-agak dia orang macam tahu ke baling slipper itu Betul. apa, macam main batu seremban ke, sambil menunggu mak ayah kan kita main batu seremban dengan kawan-kawan. Main cuk tiang. Congkak. Ni apa ni yang Itu berebut berebut tiang tiang. tu. Berebut tiang. Ya Allah, berebut tiang Nostalgic. tu. Ice water. Ice water. Bila last ada main tu? Baru lagi. Masih main lah. Masih main. Lah, nampak kita Yeah. orang stay nostalgia lah. Takkan hilang, takkan hilang. Macam benda tu menarik lah untuk kita semua kan. So secara keseluruhan dapat kita katakan lah yang penggunaan gadget ni dalam kalangan pelajar mempunyai implikasi sosiologi yang amat mendalam lah. Tapi pengalaman kita mengadakan program ni, kita dapat katakan yang apa ni, walaupun segah mana pun gadget ni, dia boleh dikawal dengan kawalan sosial dan penerapan nilai murni tetap menjadi benteng lah untuk menerapkan untuk anak-anak kita, untuk pelajar-pelajar lah. Okay. Okay, jadi mungkin itu je untuk sesi podcast kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada ketiga-tiga wakil unit. Wakil unit. Okay, kita ada 4 orang lah. Ada 4 orang lah kan. Iaitu Okay. wakil unit aktiviti 2 orang. Makanan dan juga protokol. Jadi terima kasih juga kepada para penonton yang setia mengikuti podcast kami. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Itu sahaja dari kami. Bye-bye.